Korang tahu tak, ada seorang pahlawan yang sanggup rawat musuh ketatnya yang tengah nazak dalam peperangan. Masa perang salib sedang memuncak, Raja Richard the Lionheart, panglima tentera salib yang digerungi, tiba-tiba jatuh sakit. Demam panas menggigil dan tak larat nak bangun. Tanpa dia, tenteranya boleh hilang arah. Tapi dalam saat genting tu, datang bantuan dari seorang yang tak disangka-sangka, Salahuddin Al-Ayyubi, musuh ketatnya sendiri. Tapi kenapa seorang panglima Islam nak selamatkan lawannya yang paling berbahaya? Salahuddin tak ambil kesempatan langsung. Dia sendiri hantar tabib peribadi untuk rawat Richard. Bukan setakat tu, dia kirim buah-buahan segar dan air sejuk supaya Richard cepat sembuh. Benda ni buat ramai orang pelik, sebab dalam perang rahmat macam ni jarang ada. Beberapa hari kemudian, Richard sembuh dan kembali ke medan perang. Tapi sejak hari tu, dia mula tengok Salahuddin dengan cara yang lain. Ada kisah yang kata Richard pernah berbisik, "Jika aku harus kalah, biarlah aku kalah pada seorang lelaki seperti Salahuddin." Pelik kan? Seorang musuh tapi lebih mulia dari kawan sendiri. Inilah Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan yang bukan sekadar hebat dengan pedang, tapi juga dengan hatinya. Aku Mak Cerita, aku suka bercerita.